Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tanpa basa-basi, kita terus kepada perbincangan lah, sambungan daripada perbincangan semalam. Mengambil kira banyak sangat kandungan yang kita kena telusuri, ya. Sesuai dengan nama kelab kita lah, kelab membaca. Kita tidak merumuskan, kita tidak mengkelompokkan apa semua, melainkan kita nak belajar, tahu dan menelusuri apa yang Buya Hamka nyatakan, word by word, phrase by phrase, terhadap ayat-ayat yang beliau sentuh. Dan dalam konteks ini, kita masih di ayat 187 atau 186 lebih tepat, berkaitan dengan doa, ya. Panjang lebar Buya Hamka mengulasnya, mengambil kira mengapakah daripada 5 ayat khusus tentang puasa Ramadan, hukum hakam fiqhnya, tiba-tiba di sana ada ayat berkaitan dengan doa, ya. Yang dirumuskan juga telah disentuh oleh Buya Hamka, nanti kita akan baca juga. Ini mengisyaratkan bahawa doa dan puasa itu satu hal yang akrab, sinonim ataupun intim, yang memberi isyarat juga bahawa doa-doa di dalam Ramadan oleh orang yang berpuasa kemudian disokong oleh begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW. Kita akan telusuri nanti. Buya Hamka nukilkan betapa banyaknya hadis-hadis yang menyabitkan keutamaan, afdaliyat, doa oleh seorang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Waktunya, keadaannya, situasinya dan seumpamanya. Maka dari situ para pentadabbur Al-Quran telah menghuraikan mengapakah rahsianya tatkala Allah Ta'ala membincangkan ayat-ayat tentang puasa, hukum hakam dan seumpamanya, tiba-tiba ada ayat tentang wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Baik. Okey, dan seterusnya pengakhiran kepada ayat kelompok ini, iaitu 187, kembali kepada beberapa hukum hakam yang berkaitan dengan practicality dalam bulan Ramadan itu. Baik, tanpa bermasa kita pergi terus kepada apa yang kita berhenti semalam di muka surat ini, ya. Okey. Kemudian Buya Hamka setelah membincangkan dan mendatangkan beberapa contoh kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ayub tentang doa dan seumpamanya, uh, di sini kemudian Buya Hamka menarik perhatian. Cuba kita perhatikan, katanya, ayat yang sebuah ini terletak di tengah-tengah ketika membicarakan dari hal puasa dan hukum-hukumnya. Sebagaimana yang saya maklumkan tadi, dilihat sepintas lalu seakan-akan tidak ada hubungan ayat ini dengan yang sebelumnya, atau yang sesudahnya. Padahal erat sekali hubungan itu. Maksudnya, secara zahir, ayat 183 hingga 187 yang bertali-tali, yang ada munasabatnya, kita kata bersabit antara satu sama lain. Tetapi ketika masuk kepada ayat 186, ia seakan-akan out of context pada zahirnya. Namun setelah ditelusuri batinnya ataupun hakikatnya, ternyata ini antara perkara yang fundamental juga dalam Ramadan. Bahkan sesuailah dengan hadis Nabi yang disebutkan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak
ataupun dasar kepada ibadah. Baik. Sebab doa orang yang sedang puasa itu lebih dekat dikabulkan. Sebagaimana yang dirawikan oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi dalam musnadnya, diterima daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aku dengar lah, bukan dengar ya. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imi 'inda iftarihi da'watun mustajabatun." Bagi orang yang berpuasa itu, seketika dia berbuka adalah doa yang mustajab. Maksud di sini, bagi mereka yang berpuasa, pada saat dia sedang nak berbuka puasa tu, beberapa minit sebelum waktu berbuka adalah waktu yang istijabah, waktu yang mustajab, mustajabatun. Waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka sewajarnya kita mengambil peluang saat sedang menunggu 5-10 minit, 5 minit sebelum sampainya waktu iftar. Sekarang ni berapa? 17.30. Apa nama, 7.30 kan? Berkurang. Maka di situlah sewajarnya kita berada di meja dengan anak-anak apa semua. Kita berdoalah doa-doa yang sewajarnya. Pembebasan daripada api neraka. Segala doa lah yang kita nak baca ya, apa saja. Termasuklah doa-doa khusus permintaan yang sudah kita bincangkan semalam. Nak dapat kerja baru ke, apa semua ke, nak bagi pelajar-pelajar nak dapat cemerlang ke, Allah nak minta Allah mudahkan untuk faham pelajaran ke, dan seumpama-seumpama. Dan terdapat pula sebuah hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan An-Nasa'i dan Tirmizi dan Ibni Majah, diterima daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la turaddu da'watuhum, al-imamul adil was-sa'imu hatta yuftira wa da'watul mazlum yarfa'uha Allahu 'indal ghamami yawmal qiyamah. وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين." Baik, ini hadis yang sangat masyhur. Bertiga yang doanya tidak akan tertolak. Maksudnya tiga golongan yang doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dia? Al-Imamul Adil, seorang pemimpin yang adil. Ya? Pemimpin, luaslah perbincangan. Ayah kepada keluarganya, ibu kepada anak-anaknya, kepala pejabat, ketua kepada anak-anak buahnya, dan seterusnya. Paling ringkas, kita terhadap diri kita sendiri. Apa nama disebutkan? Um, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kamu, pada kamu adalah ra'in, pemimpin, ketua. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap daripada kamu akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kamu pimpin. Paling tidak, kita ke atas diri tubuh badan kita sendiri. Kita kawal dan kita perintah, kita takbir tata kelolanya ke mana tubuh badan kita ni. Ke arah maksiat ataupun ke arah kebajikan. Itu akan dipertanggungjawabkan. Baik. Al-Imamul Adil, tiga kelompok yang doanya tidak tolak. Yang pertama, Al-Imamul Adil. Yang kemudiannya, wasaimu hatta yuftira. Dan seorang yang berpuasa itu sehinggalah dia berbuka puasa. Bermaksud orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka adalah orang yang kalau dia berdoa antara doa yang Allah Ta'ala istijabah. Mustajabatun. Seorang yang mustajab doanya. Maka kita sepanjang berpuasa di siang hari, balik pada hadis man qama Ramadan, ya, man qama Ramadana. Sebahagian daripada ini mengkhususkan pada malam. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan? Tidak, Man qama di sini umum. Tidak disebutkan man qama lailatul Ramadan, fi lailati Ramadan. Tidak. Tapi man qama Ramadan, menghidupkan sepanjang Ramadan. Maksud siang dan malam. Maka di sini kita tahu dah satu benda lagi berdasarkan hadis yang begitu masyhur dan sahih ini, bahawa wajarnya kita sentiasa berdoa di siang hari, malam apatah lagi lah, supaya dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Dan akhir sekali disebutkan wa da'watu mazlum,
dan doa orang yang dizalimi. Ini tiga kelompok yang Allah Ta'ala jamin doa mereka itu mustajab. Ya. Yarfa'uha Allahu 'indal ghamami yaumal qiyamah. Ya, diangkat doa itu oleh Allah ke atas awan di hari kiamat dan akan dibukakan baginya abwabus sama wa tufattahu laha abwabus sama, dan dibukakan baginya itu pintu langit. Wa yaqulu bi'izzati, lalu Allah bersabda ataupun Allah berfirman, demi kemuliaanku. Wa yaqulu bi'izzati, Allah berkata demi kemuliaanku sesungguhnya akan aku tolong engkau walau sesudah sebentar waktu, walau ba'dahin, walaupun sudah waktunya berlalu itu. Masya Allah. Satu hadis yang masyhur dan banyaklah dibacakan dalam tazkirah-tazkirah seperti Ramadan ini. Dari kedua hadis ini dan ada juga hadis-hadis lain yang sama maksudnya, dapatlah difahami bahawa ayat ini tidaklah terpisah dari ayat yang sebelum dan sesudahnya, bahkan menjadi intinya, iaitu bahawa latihan yang berhasil dari orang yang puasa terhadap jiwanya sendiri menyebabkan dia dekat dengan Tuhan, dan lantaran dekat itu doanya mudah dikabulkan. Doanya mudah dikabulkan. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan di dalam mengerjakan ibadat dan doa ataupun berpuasa itu. Di dalam surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 56, Tuhan bersabda dan berfirman bahawa maksud Tuhan menjadikan jin dan manusia hanyalah semata-mata untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi adanya ibadah kepada Tuhan adalah bergantung kepada adanya manusia. Manusia dijadikan Tuhan dengan perantaraan bertemunya laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Selama dunia terkembang, manusia mesti selalu ada di muka bumi. Sebab itu apabila orang sudah terlalu asyik beribadah kepada Allah, sekali-kali jangan lupa bahawa dia pun mempunyai kewajipan lain lagi, iaitu mengembangkan keturunan. Tidak bolehlah disebabkan terlalu ralik dalam beribadah sehingga menafikan hal-hal yang lebih hal-hal yang fundamental, sehingga kan kita sebut dah tempoh hari alaikum bisunnati, Rasulullah pun kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, adapun an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Hmm, Turunan. Maka seketika syariat puasa sudah diturunkan Tuhan, banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang memandang bahawa kalau sudah berpuasa, hendaklah pada malam harinya juga berpuasa dari mendekati isteri. Difahami begitu. Sebagian sahabat faham kalau dah siang diharamkan daripada mendekati isteri masing-masing, hubungan badan, maka malam pun tak boleh juga, kerana kerana apa nama memfokuskan kepada ibadah ataupun bulan yang mulia lah. Bahkan ada juga yang mencuba wisal, terus menerus puasa dengan tidak berbuka dan tidak bersahur. Ada juga yang puasa wisal, iaitu terus menerus berpuasa dan tidak berbuka dan tidak sahur. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang besar, iaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang berfikiran tajam itu merasakan dalam hatinya bahawa tidak mungkin agama memberati sedemikian rupa. Ini kita kata Umar ni faqih, faham syariat, sehingga kan diiktiraf oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan seorang ulama daripada India, mujaddid, Syekh Waliullah Dahlawi rahimahullah, ulama besar, tokoh reformis, mujaddid, mufakir Islam daripada India, hidup sekitar abad 18, 1700 lebih, satu zaman dengan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Bahkan sanad keilmuan mereka daripada Mekah melalui sanad ilmu yang sama daripada apa nama, Syekh Ibrahim Al-Qurani, Ahmad Kushashi dan seumpamanya. Sanad ilmu mereka, cuma pendekatan mereka berbeza. Syekh Muhammad Abdul Wahab mengambil pendekatan gerila disebabkan situasi di Jazirah Arab ketika itu yang berperang sesama klan untuk nak berkuasa secara penuh, sama-sama Arab lah maksudnya, berhentam, berperang, bunuh-membunuh. Jadi itu situasi di sana. Tapi Syah Waliullah Dahlawi di India berbeza. Bila dia balik, dia membawa pendekatan yang tidak
tidak macam Syekh Muhammad Abdul Wahab, tapi lebih harmoni. Beliau tidak mengisytiharkan penentangan kepada mana-mana puak, melainkan beliau mengambil sikap hatta kepada golongan sufi tarikat sekalipun. Syah Waliullah Dehlawi tidaklah keras ataupun mengeluarkan apa nama penentangan yang jelas. Ini menyebabkan pada pembacaan saya dan pemahaman saya, menyebabkan beliau meskipun membawa gagasan Al-Quran dan Sunnah, eh, namun disebabkan beliau tidak berkonfront secara terbuka dengan aliran-aliran yang sedia ada ketika itu, sufi tarikat yang dah melampau, yang dah sesat apa semua itu gini, menyebabkan hatta beliau sendiri pun isytiharkan diri beliau bertarikat, tapi ternyata tarikat beliau itu tarikat berdasarkan zikir-zikir ataupun amalan yang betul-betul ikut sunnah Rasulullah SAW. Eh? Ini menyebabkan uh, jaringan keilmuan beliau berkembang. Penentangannya ada, tapi mungkin tidaklah seteruk apa yang berlaku di Jazirah Arab ataupun yang berlaku di Indonesia ataupun Hindia Timur ketika itu oleh apa gerakan Padri, Tuanku Imam Bonjol dan kawan-kawan yang juga mengambil semangat gerakan pembaharuan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab Muwahhidun. Tapi kerana balik itu penentangannya penentangan yang bersifat fizikal dengan ulama kaum tua, ulama adat, yang kemudian ulama-ulama adat itu meminta pula bantuan daripada Belanda, eh, untuk menentang mereka. Akhirnya mereka kalah lah. Dibuang Tuanku Imam Bonjol, dibuang daerah dan mati dalam buangan. Jadi saya cuba memahami pendekatan Syah Waliullah Dehlawi itu agak dinamik. Dia tidak balik dengan membawa obor penentangan, melainkan dia fokus buat kerja dia. Dia dakwah, dia set up apa nama, dan akhirnya pada hari ini sanad keilmuan beliau itu berkembang pada pelbagai, boleh kata semua yang ada di India hari ini ulama-ulama mesti sanad keilmuan mereka melalui Syah Waliullah Dehlawi. Sama ada dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, dalam bidang fiqh dan seumpamanya. Itu kita kena faham dinamika dakwah dan pergerakan, uh, pendekatan ulama-ulama dululah. Ada pro and cons dan kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk kita insaf, dan bagi saya mengkaji berkaitan dengan minat dan mengkaji dalam berkaitan dengan sejarah pemikiran dan seumpamanya ini, hal-hal ini menarik perhatian saya lah. Dan ada seorang pun daripada China, nama apa, Haji apa, saya ada sempat baca sikit, pun membawa pendekatan yang sama. Tapi kesannya India sampai sekarang yang mengarut pun banyak. Yang khurafat, yang mengarut, yang campur aduk antara Hindu, Sufism apa semua betul gini pun ada. Tapi yang betul-betul pure Quran Sunnah, Nahdlatul Ulama, Lucknow, apa semua yang betul-betul berdiri di atas manhaj keilmuan Al-Quran dan Sunnah, mazhab-mazhab muktabar pun ada juga. Tapi yang mengarut sampai tahap Nur Muhammad, sampai tahap Nabi turunlah, puja kubur apa semua pun ada juga. Vice versa lah. Vice versa. Jadi makin banyak kita membaca dan mengetahui, makin banyak kita faham dinamika perkembangan hal-hal ini. Okey, baik. Kita balik pada isu yang dibincangkan ini. Rasulullah SAW memandang bahawa kalau sudah berpuasa, hendaklah pada malam harinya juga berpuasa. Ini anggapan sahabat-sahabat tadi. Ya. Meskipun sahabat-sahabat yang lain banyak yang benar-benar uh, banyak yang benar-benar menjauhi isteri pada malam hari puasa kerana fokus kepada ibadah mereka itu. Namun beliau sendiri merasakan hal yang demikian rupa tidaklah kehendak agama Islam. Tidak disyariatkan dan tidak diharamkan untuk pasangan suami isteri untuk bersama pada malam hari. Tidak ada masalah, tidak ada sampai tahap itu. Cuma di siang hari mandatori lah. Ya, daripada matahari naik sehinggalah matahari jatuh sahaja. Meskipun syariat puasa itu telah disyariatkan juga kepada umat yang dahulu-dahulu, sehingga pendeta-pendeta Kristian ada yang menjauhi perkahwinan sama sekali. Beliau, yakni Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, merasakan kehendak Islam tidak sampai demikian. Tak mungkin Islam memaksa hingga menafikan kemanusiaan. Allah yang bagi nafsu, dan nafsu itu ada fungsinya dan mesti digunakan pada tempat yang betul. Itu saja. Digunakan pada tempat yang betul.
Sebab itu di suatu malam beliau lakukanlah apa yang dilakukan suami terhadap isteri, yakni Umar bin Khattab, dan siangnya untuk menghilangkan keraguan beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keadaan yang sebenar. Setelah itu beliau ada ialah untungnya zaman sahabat itu apa-apa saja isu mereka boleh rujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan penjelasan. Eh? Menurut riwayat yang dirawikan oleh Al-Imam Ibn Jarir, Muhammad Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah taala dan Ibnu Abi Hatim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka Umar pun datanglah meminta penjelasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini 187, Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bercampur, yakni berhubungan kepada isteri kamu, sebagaimana pangkal ayat 187. Asbabun nuzul ayat ini rupa-rupanya peristiwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang dan sahabat-sahabat lain jugalah yang ada persoalan itu dan belum ada penjelasan pada Rasulullah, dan kemudian mereka pun jumpalah Rasulullah untuk mendapatkan penjelasan tersebut. Di dalam ayat yang dikatakan rafasu, rafash. Menurut bahasa, rafasu ialah segala senda gurau dan percakapan di antara ataupun antara suami isteri seketika mereka mulai seketiduran. Tu ayat Buya Hamka. Kita artikan saja dengan bercampur, menurut jiwa yang terkandung dalam ayat bercampur di sini pun berlapiklah. Yang dimaksudkan di sini adalah hubungan badan suami isteri lah. Iaitu kerana tidak pernah Al-Quran memakai perkataan yang tepat, tidak pernah Al-Quran memakai perkataan yang tepat terhadap urusan persetubuhan, melainkan selalu memakai kata-kata halus. Ini seni Al-Quran menggambarkan hal itu hal yang malulah, hal yang sulit. Maka Al-Quran sendiri pun seringkali dalam ayat-ayat lain sekalipun bila melibatkan hal hubungan badan suami isteri ini sentiasalah mengguna ayat-ayat yang berlapik. Itu kehalusannya. Memberi gambaran kepada kita di alam realiti ini pun sewajarnya kita dalam urusan ini, apatah lagi sekarang dibongkarkan secara terbuka di di media sosial dan seumpamanya, bahkan diajarkan. Dan ini membawa kepada sebahagian guru-guru Melayu kita, saya duduk mengaji fiqh dulu, fiqh munakahat lah apa semua masa sekolah dulu kan. Yang mengajar pula ustazah, memang banyaklah lapik-lapiknya. Tapi kesannya ada juga apabila terlalu berlapik nanti, banyak pula lah kesalahfahamannya boleh berlaku. Terlalu terus terang hingga menjadikan benda itu senda gurau. Jadi senda gurau dan double meaning dan seumpamanya pun suatu benda yang tidak wajar. Kerana ia membawa kepada ialah percakapan-percakapan yang vulgar dan seumpamanya, double meaning dan seumpamanya, tak wajar juga. Walaupun dalam pengajian-pengajian agama, Tapi apabila terlalu berlapik, berlapik-lapik itu, contohnya saya ingat dulu bila ustazah kami mengajarkan bab zihar. Bab zihar. Dan antara contoh diberikan zihar itu sebab apa? Menyamakan isteri dengan ibu kita. Yang menyebabkan ada hukumnya. Tak bolehlah menyamakan. Dan dalam kitab menyebutkan menyamakan apa? Menyamakan belakang. Ustazah kita ajar menyamakan belakang. Seseorang suami yang menyamakan belakang isterinya dengan ibunya, maka akan jatuh hukum zihar. Lama lepas tu tuan-tuan, saya duduk baca apa semua, itu gini. Kita pun masa tu belasan tahun lah, kata 3, kata 2, duduk bincang bab zihar tu dalam kitab fiqh sekolah Arab dulu. Lama, barulah saya lebih faham bahawa yang dimaksudkan penyamaan itu adalah tubuh badan yang berunsur seksual lah. Begitu. Menyamakan hal-hal fizikal badan yang ada unsur seksual, maka akan boleh jatuh hukum zihar. Tapi bila dalam kitab sebut menyamakan belakang, tu jadi menyamakan apa? Dia itu benda-benda yang
Wallahu alam, kita kena imbangkan antara berterus terang yang profesional ataupun berterus terang dalam pengajian supaya nak faham, tidak boleh malu supaya faham sungguh, dengan berlapik supaya tidak menjadi benda tu benda yang double meaning dan seumpamanya. Itu memerlukan hikmah dan bijaksana lah ya. Saya pun tak erti juga macam mana. Apa hikmah Rasulullah tidak menjelaskan kaifiat dan ibadah puasa daripada awal disyariatkan? Nanti kita tengok soalan Ustaz kita ni. Baik. Pakaian. Kemudian ayat tersebut, kalau siapa tengok ayat tu, setelah didakwakan uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, kemudian disebutkanlah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Eh? Kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagi kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Isteri-isteri kamu itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu pula adalah pakaian bagi mereka. Eh? Apa maksudnya di situ? Kita tengok bagaimana Buya Hamka menghuraikannya. Lalu lanjutan ayat, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kamu, yakni isteri-isteri kamu itu, dan kamu, wa antum, dan kamu semua juga, yakni suami-suami ini adalah libasul lahun, pakaian bagi mereka. Apa pakaian pula ni? Kalimah-kalimah ini pun adalah kata-kata yang sangat halus. Apa istilahnya kalau dalam bahasa Lataiful Quran. Syekh Dr. Yusuf, Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi menulis kitab khas yang bertajuk Lataiful Quraniyah. Yang ustaz-ustaz kita yang tadabbur ni, Ustaz Fakhri, Ustaz Syari, Ustaz Zulkhairi, apa semua, biasa duk rujuk bila nak bincang tentang pemilihan lafaz-lafaz khusus dalam Al-Quran bila membincangkan ayat-ayat tertentu. Termasuklah inilah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Halus, lataif. Lataif, latif, lembut, lataif, kelembutan-kelembutan, kehalusan-kehalusan. Dan mendidik sopan santun di antara manusia, sebab apabila suami isteri telah berjumpa secara suami isteri, benar-benarlah mereka pakai memakai, bahkan menjadi satu tubuh, sehingga disebut juga setubuh dalam bahasa kita. Itulah persetubuhan. Demikianlah Allah menyatakan bahawa pada malam hari hal itu adalah hal yang halal dan tidak menghalangi puasa. Kemudian disesali orang-orang yang selama ini sampai menjauhi pula urusan persuami isterian itu dengan sambungan sabdanya, Allah mengetahui bahawa kamu telah berkhianat terhadap diri-diri kamu. Kemudian disebutkan di situ, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Apa katanya? Kerana pada waktu yang halal kamu sendiri mengharamkan diri melakukan tugas sebagai manusia yang beristeri, ini namanya mengkhianati hukum. Benda yang halal jangan haramkan. Benda yang halal jangan haramkan. Padahal sambungan turunan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah jua adanya. Ini mungkin saya kena sentuh sikit lah. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah Islam, khususnya yang muda-muda yang baru kahwin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan seumpamanya. Dan ada sahabat saya jugalah, junior masa belajar, masa kerja di PTS dulu, sedang meningkat naik, Ustazah apa nama? Ustazah Jakim tu. Viral video dia tu. Ustazah Nazirah Nur Mukmin. Nazirah. Ustazah Nazirah. Banyak video-video dia saya pun tengok balik seronok. Dia ulas. Kadang-kadang dia kata ibu-ibu, isteri-isteri ni terlepas pandang apabila terlalu fokus kepada ibadah solat, puasa, zakat, haji apa semua ni, terlupa ibadah yang utama untuk golongan isteri, iaitu melayan kehendak suami itu. Melayan suami. Jadi pada perbandingan dibuat, contohnya bila datang Ramadan, apabila suami berkehendakkan apa nama isteri,
isteri pula nak fokus pada qiyamul lail, fokus pada ni. Maka diberikan alasan itu untuk mengimbangi itu. Pada asasnya tidak wajarlah hal itu berlaku. Kerana perlu difahami bahawa urusan itu tadi adalah ibadah yang besar di sisi agama kita, bagi seorang perempuan terhadap suaminya yang soleh lah, suaminya yang soleh. Suami pula kenalah faham bahawa untuk nak perkara itu kena tolong di dapur apa semua kan. Gembirakan isteri dan suami. Baik besar lah benda tu. Saya pun dah 16 tahun berumah tangga ni. Kita dah lalui fasa-fasa dan memahami hal-hal tersebut, apa nama, tidaklah dengan baik, masih belajar lagi. Tapi paling tidak, maksudnya melihat hal-hal itu berkembang dan memahami, cuba untuk memahami dari semasa ke semasa ya. Okey. Kemudian disebutkan maka telah diampuninya kamu dan dimaafkannya kamu. Disebutkan di situ fataba alaikum wa afa ankum anfusakum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Kemudian disebutkan meskipun hal itu belumlah dosa besar, apatah lagi mereka meninggalkan persuami isterian itu adalah kerana belum tahu, tetapi di sisi Tuhan memakai kata memberi ampun dan maaf. Tandanya kalau hal yang demikian mereka teruskan juga, artinya merubah maksud puasa untuk takwa dengan cara yang lain yang bukan dari ajaran Islam. Lantaran itu Tuhan lanjutkan. Maksudnya di sini nak dipahami, kalaulah suami isteri itu meninggalkan hak suami isteri masing-masing dalam masalah hubungan suami isteri tadi dengan alasan ini bulan puasa, nak fokus pada ibadah, nak fokus pada ini tidak wajar berlaku. Ini tidak wajar berlaku kerana hal yang bersabit dengan hubungan suami isteri juga adalah satu ibadah yang besar. Yang besar. Ini mesti difahami asasnya. Tapi kalau dah ada muncul understanding antara suami isteri, 10 akhir Ramadan ini, masing-masing kita nak fokus pada ibadah yang begini. Dan dua-dua redha, itu tak ada masalah lah. Itu perbincangan dan persetujuan dari awal. Tak ada masalah. Yang jadi masalahnya adalah tak khuatir suami isteri ni faham, okey. Dalam Ramadan ni kita jangan langsung ada hubungan badan suami isteri kerana hal itu tak elok. Hal itu tak elok. Hal itu bukan sunnah. Hal itu dilarang. Itu tidak boleh. Kerana agama tak kata begitu. Agama kata apa dia? Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Betapa agama ini memahami fitrah manusiawi seorang lelaki dan seorang isteri sehingga tidak menafikannya melainkan hanya pada waktu tertentu, iaitu daripada matahari naik sampai matahari turun sebagai ujian ataupun sebagai syariat kepada kita. Masya Allah, luar biasa. Lantaran itu Tuhan lanjutkan, maka sekarang singgunglah mereka dan carilah apa yang telah ditentukan Allah buatmu. Di sini sekali lagi terdapat kata-kata halus. Dalam bahasa aslinya dikatakan basyiruhunna. Yang kita pilih arti ke bahasa Indonesia dengan singgunglah mereka. Buya Hamka memilih terjemahan singgunglah mereka, iaitu bersenda gurau menurut kebiasaan suami isteri. Bersinggung-singgungan dan oleh sebuah hadis pernah juga disebut agak lebih jelas, iaitu bermain-main atau menurut bahasa negeri saya Minangkabau, bergelut-gelut. Tula'ibuha wa tula'ibuka. Tula'ibuha wa tula'ibuka. Berentam tu bergaduh pula. Ini bergurau-gurau lah. Berhubungan. Begitu dah seumpamanya. Masuk mubasyarah, persingguhan tubuh adalah permulaan dari persetubuhan. Demikianlah halusnya susun kata Al-Quran yang terpaksa juga kita tafsirkan untuk mengetahui betapa dalam kesopanan kata yang ada di dalamnya. Masya Allah. Tentu saja kerana yang dilarang pada siang hari itu bukan persetubuhan suami isteri saja, tetapi juga makan dan minum. Maka dijelaskan lagi pada lanjutan ayat,
Dan makanlah dan minumlah sehingga berbeza bagi kamu tali putih dari tali hitam dari waktu fajar. Apa ayatnya? Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Di sini jadi perbincangan hukum pula sikit. Jadi kesimpulannya iaitu bahawa sebelum berbeza tali putih, iaitu bayangan fajar dengan tali hitam, iaitu gelap malam. Membayangkan kemunculan fajar, subuh tu, bermula dengan ada garisan putih yang sehalus-halusnya. Menunjukkan waktu fajar telah masuk subuh lah. Waktu subuh telah masuk. Dan akhir ketika tali hitam iaitu gelap. Cuma ada di sini uh, riwayat yang masyhur nanti ada sahabat yang telah secara literal faham ayat ini, dia ambil tali putih tali hitam untuk duk tunggulah, duk tunggu tali putih itu jadi hitam, tali hitam itu jadi putih. Ada. Rupanya ini satu penjelasan fenomena alam, iaitu berkaitan dengan kemunculan fajar dan ni, dan memang tidak boleh dilihat dengan mata kasar ya. Siapa yang biasa naik flight 12-18 jam mungkin pernahlah tengok ufuk timur ketika fajar nak muncul dan seumpamanya ya. Captain pilot dan seumpamanya biasalah dia tengok kot. Tapi nak katanya nak tengok mata kasar kita di bawah, apatah lagi di bawah bukit apa semua memang susah. Cuma hari ini dah ada banyak teknologi yang boleh mencerah kiraan-kiraannya dan seumpamanya ya. Bolehlah kamu melakukan kebiasaan suami isteri dan bolehlah makan, boleh minum sesukamu. Tetapi apabila tali putih bayangan fajar merah di sebelah timur telah nampak, yakni fajar keluar waktu subuh, dan tali hitam iaitu gelap malam mulai hendak hilang, berhentilah dari segalanya itu. Tentang tali putih, tali hitam, ini ada pula satu riwayat jenaka yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jenaka yang kelakar lah ya. Bahawa sahabat Rasulullah SAW bernama Adi bin Hatim, saya sebut tadi, putera dari Hatim At-Tai yang terkenal, yang dahulunya memeluk agama Nasrani. Ustaz Daniel ada kan ni? Hatim At-Tai ke At-Tai tu? Dahulunya memeluk agama Nasrani, Kristian, ya. Kemudian datang menghadap Rasulullah SAW langsung memeluk Islam. Dia adalah seorang Muslim yang taat dan setia. Demikian setianya memegang bunyi ayat, yakni secara literal, sehingga diletakkan 2 potong benang-benang di atas kasurnya. Kasur apa dia? Tilam ataupun tempat tidur. Sepotong benang putih dan sepotong benang hitam. Sebelum matanya dapat membedakan warna putih dan warna hitam kedua potong benang itu, beliau masih makan sahur. Setelah jelas perbedaannya kerana fajar telah menyising, barulah beliau berhenti makan. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW menerangkan perbuatannya itu. Berkatalah Rasulullah SAW kepadanya sambil tersenyum, kasur tempat kamu meletakkan kedua benang itu amat luas, hai Adi. Sebab yang dimaksudkan dengan tali putih ialah merah fajar, tanda hari telah siang, dan tali hitam ialah tempat gelap yang telah ditinggalkan. Bukan secara literalnya, bukan secara literalnya, kasur ada tilam. Okey, betul lah, tempat tidur ya. Bukannya sebagaimana yang Adi bin Hatim faham, letak 2 benang di satu tempat dan tengok bila dia berubah jadi hitam jadi putih. Tidak begitu. Nak katanya ada sahabat Rasulullah juga yang uh, pada peringkat awal faham secara literal, dan kemudian Rasulullah pun jelaskan maksud hakiki yang sebenar yang dimaksudkan dengan ayat Quran. Dan ini membawa kepada para ulama memahami sebahagian daripada ayat Quran tidak boleh difahami secara literal. Tak boleh. Hatta hadis Nabi pun ada yang contoh ya, ada hadis Nabi yang masyhur kalau siapa yang mengikuti pengajian-pengajian hadis, di sana ada Rasulullah telah berpesan bahawa seorang lelaki itu, contoh mafhumnya begini ya, seorang lelaki itu tidak boleh menyiram uh, bunga ataupun menyiram pokok jirannya. Ya. Maka ada ulama yang datang kemudian, ulama hadis bahkan berpegang hadis itu secara literal bahawa Rasulullah melarang untuk seseorang itu menyiram uh, pokok ataupun tanam-tanaman jiran mereka. Lama selepas itu, ulama itu baru tahu setelah dibetulkan oleh ulama lain yang dimaksudkan dengan hadis itu adalah diharamkan
seorang lelaki itu apa nama berzina dengan isteri kepada jirannya. Itu maksudnya. Maka larangan itu adalah larangan menyiram pokok jiran itu dengan erti kata yang sebenar, disebabkan memang manhaj Al-Quran dan hadis hal-hal berkaitan dengan persetubuhan ini tidak dinyatakan secara jelas. Benda itu benda yang aib. Eh? Maka halusnya dikiaskan dengan menyiram bunga rumah jiran. Begitulah. Banyak kes-kes yang begitu sebenarnya. Itu menariknya. Baik. Kemudian itu sempurnakanlah puasa sampai malam. Apa ayatnya tu? Khaitil aswadi minas. Summa atimmus siyama ilal lail. Summa atimmus siyama ilal lail. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullah fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Banyak hukum dalam satu ayat ini ya. Artinya, meskipun pada malam harinya kamu bebas melakukan persuami isterian dengan isteri kamu, tetapi kalau kamu sedang melakukan ibadah iktikaf di masjid, janganlah isterimu disinggung yang akan membawa kepada setubuh, walaupun di malam hari. Kenapa konteksnya? Masjidin Nabawi dengan rumah Rasulullah itu bersebelah-sebelah kan? Sekeliling saja. Bahkan dalam beberapa riwayat menunjukkan bahawa Rasulullah hanya perlu menyelak langsir saja untuk masuk ke ruangan utama Masjidin Nabawi. Bahkan di sana ada riwayat yang Rasulullah iktikaf duduk dalam Masjidin Nabawi, tapi kepalanya ataupun rambutnya dihulurkan dalam rumah, dan Aisyah menyikat rambut Rasulullah SAW. Kena cek balik riwayat tu. Saya mendengar lama hal tersebut. Sebab tu Rasulullah dalam banyak keadaan solat sunatnya dalam rumah. Termasuk solat, termasuklah qiyamul Ramadan. Pada peringkat awal saja Rasulullah berjamaah tanpa menyuruh sahabat-sahabat ikut, tapi kemudian banyak keadaan Rasulullah berqiyamul Ramadan ataupun mendiri ataupun solat sunat Ramadan, qiyamul Ramadan itu dalam rumah. Maka berjamaah pun sunnah Rasulullah. Munfarid di rumah juga adalah sunnah Rasulullah dalam masalah qiyamul Ramadan. 20 pun sunnah, 8 pun sunnah, 2 rakaat pun sunnah, sunnah belaka. Yang tak sunnah tak buat langsung. Yang tak sunnah tak buat langsung. Tu sebenarnya. Tidak perlu pun bergaduh 8, 20 ke berapa. Buatlah. Yang penting ikhlas kerana Allah. Dah selesai dulu aulawiyat. Solat wajibnya, isyak, jemaah qabliyah ba'diyahnya sempurna. Maka qiyamul Ramadan lah kita. 2, 8, 20, 40, 50. Buatlah. Setakat yang mampu, setakat yang kita rasa sesuai dan seumpamanya. Untung ya mereka yang pergi buat haji, buat umrah masa Ramadan, dapat bertarawih di dalam Masjidil Haram, yang mana satu rakaat sama dengan 100,000 rakaat. Jadi bila mereka fokus betul-betul solat taubat ke, solat qada pun bahkan kan, solat apa ke dalam Masjidil Haram, kali dengan 100,000. Allahu Akbar. Untunglah. Apatah lagi umrah semasa Ramadan equal to haji secara sempurna. Baik. Okey, apatah lagi siang, sebab ibadah iktikaf iaitu duduk tafakur di dalam salah satu masjid pun adalah menjadi syariat pula. Dianjurkan melakukannya entah buat sehari, 2 hari, seminggu atau 2 minggu. Maka kalau niat telah kamu pasang buat iktikaf, janganlah dia gagal kerana engkau telah bersenda-gurau lagi dengan isterimu. Selanjutnya Tuhan bersabda, itulah batas-batas Allah, tilka hududullah. Maka janganlah kamu dekati akan dia, la taqrabuha. Maka pada saat yang tertentu itu, iaitu siang hari, seluruhnya ditambah dengan malam harinya pun, kalau sedang iktikaf, Tuhan Allah telah menentukan batas, jangan mendekat-dekat kepada batas itu. Sebab kalau sudah terlalu dekat, bahayanya besar. Kalau berdekat-dekat di sana, di saat yang terlarang itu, dengan timbulnya syahwat dan akan mengancam bagi puasa yang telah berlaku dan iktikaf yang tengah dilaksanakan. Apatah lagi bocornya puasa kerana bersetubuh, berat juga dendanya, iaitu
apa nama kafarahnya, memerdekakan budak, memerdekakan hamba satu. Apabila tak mampu, kita hari ini tak ada hamba abdi, maka tak bolehlah. Maka kena pergi pada option yang kedua. Tidak sanggup, wajib ganti dengan memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Ini yang kedua. Eh? Dan kalau tidak sanggup, wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Tapi dalam susunan silibus kita di Malaysia, rasanya puasa dulu baru bagi fakir miskin makan. Dan ia mesti ikut-ikutan. Maksudnya try dulu puasa 2 bulan berturut-turut. Dan kalau kata tengah puasa 10 hari, tiba-tiba sehari tak puasa, maka kena mengulang balik daripada nombor 1 balik. Anak kata besar dan beratnya yang namanya bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan itu. Ya. Dan kalau tak mampu juga yang ni dah try beberapa kali, barulah pergi kepada menjamu fakir miskin selama sebanyak 60 orang. Ha? Dia tak boleh ke sini terus. Dia mesti stages dulu. Memerdekakan hamba ni confirm tak boleh dah lah. Kan? Maka kena dulu try puasa 2 bulan berturut-turut untuk tebus balik dosa dan pelanggaran tersebut. Bila tak mampu, eh, bila tak mampu, cuba dah tak boleh, cuba dah tak boleh, barulah pergi kepada yang seterusnya, memberi makan sebanyak fakir miskin sebanyak 60 orang. Dan menurut ijtihad seorang ulama besar, Abu Ali Al-Qali ataupun Al-Qari, kena cek balik di sini. Seketika salah seorang khalifah Bani Umayyah meminta fatwanya apa kafarah, denda yang akan dilakukan terhadap diri baginda sebab baginda telah terdekat dengan kepada isterinya, lalu terlanjur sehingga bocor puasanya. Ulama itu telah berfatwa bahawa baginda wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Demikian patuh khalifah terhadap fatwa ulama sehingga baginda puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu seorang murid yang bertanya kepada ulama besar itu, apa sebab beliau berfatwa demikian? Padahal urutan sabda Nabi, puasa 2 bulan berturut-turut adalah yang ketiga. Sesudah tidak sanggup memerdekakan budak atau memberi makan fakir miskin. Orang alim itu menjawab, kalau aku fatwa akan memerdekakan seorang budak, maka 100 budak pun baginda sanggup memerdekakannya. Kalau aku suruh ganti dengan memberi makan 60 orang miskin, 6,000 orang miskin baginda sanggup memberi makan. Nanti baginda terlajur lagi. Tetapi dengan aku fatwakan puasa 2 bulan berturut-turut, maka baginda kelak dengan sendirinya akan jera mendekati, yakni beringatlah, mendekati batas-batas yang ditentukan Allah. Kerana puasa 2 bulan berturut-turut adalah amat berat bagi orang sebagai baginda. Ini hikmah dan kebijaksanaan dalam berfatwa. Dan ini telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya, ketika ada sahabat datang jumpa Rasulullah tanya, Ya Rasulullah, ayyul amalil afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang afdal? Maka jawapan Rasulullah pada sahabat pertama, apa dia? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Ha. Datang sahabat yang lain, Ya Rasulullah, ayyul amalil afdal? Amal manakah yang lebih afdal? Maka Rasulullah jawab, birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua ibu ayah. Kenapakah soalan yang sama itu jawapannya berbeza-beza? Kerana Rasulullah kenal sahabat-sahabat baginda dan Rasulullah memberi jawapan yang paling sesuai dengan mereka. Mungkin yang pertama tadi bila ditanya ayul amalil afdal, as-salatu ala waqtiha, kerana dari sudut solat dia masih lagi kurang memberi perhatian kepada waktu. Ya? Menjaga waktu berjemaah dan seumpamanya. Tapi bila sahabat kedua datang, yang lain-lain dia beres, tapi dari sudut dia ada mak ayah lagi, tapi kurang memberi perhatian dan khidmat kepada kedua ibu ayahnya. Maka jawapan Rasulullah, birrul walidain, buat baik kepada kedua ibu ayah. Ini hikmah dalam berfatwa. Sahibus Samahah Mufti wilayah Mantan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, ada mengeluarkan sebuah buku terjemahan, ya, Al-Mufti wal Mustafti, gitulah. Al-Mufti wal Mustafti. Mufti dan orang yang bertanya kepada mufti itu. Daripada seorang ulama daripada mazhab Hambali, ya. Ada kat mana saya simpan tu. Mungkin boleh rujuklah. Maksudnya, kadang-kadang sebagai mak ayah, ketua jabatan, ketua pemimpin, sebagai orang tua, abang, sebagai seorang ibu ayah, ada soalan-soalan anak yang kita kena jawab dengan jawapan yang begitu.
Anak A tanya, jawapannya begini. Anak B tanya, jawapannya begini. Kerana kita memahami karakter anak tu masing-masing dan kita memberi jawapan yang paling sesuai dengan keperluan mereka. Ya. Baik. Adakah wujud kajian takrih hadis-hadis Rasulullah? Ada secara master dan PhD, cuma tidak menyeluruh 30 juzuk. Dan itu cuba diusahakan oleh Ustaz apa nama sahabat kita ni? Ustaz Yusof Arba'in apabila beliau diberikan amanah oleh PTS bila mereka nak terbitkan. Cadangan ni saya dah bagi lama ya. Dan ia memerlukan dana yang besar dan persetujuan oleh para para apa nama pemegang hak cipta tafsir ni lah, anak cucu anak cucu Hamka, iaitu sewajarnya tafsir Al-Azhar itu disemak dari awal sampai akhir untuk takrij hadis yang lebih sempurna. Ya, tapi ia satu projek besar lah. Dia satu projek yang besar. Maksudnya para penerbit setelah menerbitkan versi original bagaimana Gema Insani, maksud stages sepatutnya mereka ke arah menerbitkan versi yang sudah disemak takhrij hadisnya. Tapi itu masih lagi menjadi cadangan dan angan-angan. Katanya usaha yang komprehensif telah dibuat oleh Ustaz Yusof Arba'in dan hampir sempurna. Cuma sekarang PTS berhadapan dengan masalah KDN dalam nak menerbitkan semula tafsir Al-Azhar versi mereka yang dikatakan banyak jugalah hal-hal yang apa nama kesalahan yang berlaku dalam tu dan seumpamanya. Kita doakanlah wujud, dan saya tahu ada beberapa sahabat saya yang dalam bidang hadis ini tesis master mereka bahkan PhD ada yang fokusnya mentakhrij hadis-hadis dalam apa nama tafsir Al-Azhar. Dan saya sendiri pada satu masa dulu pernah mengeluarkan versi khas Juzuk Amma yang kemudian diterbitkan oleh PTS juga dengan bantuan Profesor Dr. Muhammad Razaimi Ramli ketika itu dia baru balik daripada Jordan dan tak sibuk sangat. Jadi diusahakan untuk beliau takhrij tafsir Juzuk Amma saja. Ada versi khasnya. Itu sajalah yang mampu kami buat setakat ini. Dan kalau ini ada kesedaran daripada pihak penerbit, Gema Insani sendiri sebenarnya, untuk next stage mereka terbitkan versi yang takhrij, itu satu sumbangan yang besar lah. Tapi dananya pun mestilah dana yang sangat besar kerana nak upah ataupun nak guna khidmat para pakar ini, satu. Dan kemudian bila diterbitkan, semestinya ada penambahan muka surat. Kalau sekarang dah 9-10 jilid, mungkin dia akan jadi sampai 15-20 jilid. Sebab takhrijnya mungkin akan jadi banyak dan seumpamanya. Tapi boleh buat juga bagaimana uh, Syekh Zainuddin Al-Iraqi, Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi yang telah mentakhrij hadis-hadis dalam Ihya Ulumuddin, tetapi dia buat dalam kitab yang lain lah. Dia buat dalam kitab lain. Jadi satu kitab khas dalam tu takhrij hadis, semua hadis-hadis dalam Ihya Ulumuddin. Yang kemudian diterbitkan barulah dimasukkan sebagai nota kaki. Tapi pada asasnya Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi bila buat takhrij hadis terhadap Ihya Ulumuddin, dia terbitkan satu jilid khas, dia tak ganggu teks yang asal. Pun boleh juga. Berbagai kaedah lah kalau nak dikhidmatkan kepada tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka yang penting ini sebenarnya. Tapi ia satu projek yang memerlukan kerjasama dan juga kebenaran daripada banyak pihak lah dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Okey, baik. Di hujung ayat, kita selesaikan ayat inilah pada hari ini ya. Demikian Allah telah menjelaskan perintah-perintahnya kepada manusia supaya kamu menjadi takwa. Sekali lagi diulangkan takwa. Di awal 183 disebutkan la'allakum tattaqun. Setelah dibincangkan segala hukum hakam, segala tentang rahsia doa begitu begini ini, di akhir ayat ini dinyatakan pula kazalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Tadi la'allakum tattaqun. Maka di sini la'allahum yattaqun. Demikianlah dengan 5 ayat rumusannya. Mulai dari ayat 183 hingga 187 telah dijelaskan Tuhan tentang perintah puasa. Perintah puasa satu kepada orang yang sakit atau musafir, jadi fiqh, hukum fiqh di sini. Ya. Kemudian bahkan memikulnya sampai kepada batas-batas waktunya, bahkan sampai juga kepada urusan persuami isterian juga fiqh.
Di ayat pertama 183, mula kata dibuka telah diterangkan maksudnya iaitu melatih kesuburan rasa takwa pada diri orang yang beriman. Dan di penutup ayat 187 diterangkan sekali lagi maksud itu supaya orang jangan lupa iaitu supaya mendidik menjadi orang yang takwa juga. La'allahum yattaqun. La'allakum tattaqun. Nescaya panjang lebar pula lah di dalam kitab-kitab fiqh buah fikiran ulama-ulama kita tentang bimbingan berpuasa ini. Kadang-kadang lantaran sangat dalam ijtihad beliau timbullah hal-hal yang rumit. Sehingga ada yang mengatakan bercelak mata ketika puasa membatalkan puasa. Ini ada. Ada setengah ulama berpandangan makan celak pun membatalkan puasa. Itu dulu kita memang saya lah membesar juga dengan korek hidung batal puasa, korek telinga batal puasa. Rupa-rupanya tidaklah mencapai tahap itu. Eh? Kerana apa korek hidung, korek telinga ni membatalkan puasa ni? Kerana berpegang kepada ta'rif, apa nama? Puasa itu adalah tidak boleh apa saja yang bersifat ada zat tu okey. Tapi yang berjisim berjirim ini masuk ke dalam rongga-rongga badan. Maka dibincangkanlah kalau masuk dalam hidung, bau, masuk dalam telinga, rongga ke tidak? Rongga batal. Dia ada yang berkesimpulan semudah itu. Maka timbullah kalau mandi dalam sungai, terkentut. Nanti terbuka tu, masa angin nak keluar, masuk air, batal. Sampai rumit-rumit, sampaikan hal-hal sepele begitu pun, kadang-kadang dibuat hukum yang akhirnya banyaklah membatalkan puasa. Sehingga pergi injection. Injection itu menyebabkan kulit ataupun kita punya daging ini terbuka, ada rongga, maka batal juga. Ya, tak adalah sampai tahap tu kan. Jadi dalam fiqh moden ini bila dilihat secara lebih luas, maqasidus saum, maqasid puasa ni adalah untuk menahan diri, patuh pada Allah begini-begini ni. Jadi ada hal-hal teknikal itu sebenarnya tidaklah mencapai tahap membatalkan puasa. Cuma memanglah kalau kata masuk air, glukos mereka yang masuk hospital. Sebab apa bila masuk air itu nak ganti tenaga, apa nama, sebab tak boleh makan minum apa semua. Itu membatalkanlah puasa kerana telah masuk. Maka dibincangkan inhaler mereka yang lelah. Mereka lelah pakai inhaler. Yang masuk itu adalah gas ataupun apa dia panggil, adalah ubat dia kan. Kalau kira membatalkan itu tak adil juga sebab mereka bukanlah injek benda tu untuk jadi kenyang ke apa semua. Nah, maka ada pula kata kalaulah inhaler tu boleh, maksudnya rokok boleh lah. Rokok dan juga apa nama vape apa semua tu. Mereka pun masuk angin keluar asap juga. Bukannya itu, maka ulama memberi hujah masing-masing dalam hal-hal tersebut. Ada yang melihat wajarlah untuk pergi semacam Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, dia berpegang kepada fiqh taisir, melihat selagi mana tak melanggar batas-batas asas matlamat puasa, makan minum tak ada, dan juga hubungan suami isteri itu tidak ada, hal-hal lain-lain itu tidaklah membawa kepada batas secara mutlak sebagai contoh. Tapi ada yang lebih rinci dan detail, tak boleh. Korek hidung, korek telinga, korek mata, asalkan masuk rongga, asalkan ada sesuatu yang masuk pada rongga, maka dikira membatalkan puasa. Agak ketat lah. Bukan ketat, bahkan sempit bahkan. Ada juga yang mengatakan bahawa muntah pun membatalkan puasa. Bahkan ada yang berpendapat bahawa luka pun membatalkan puasa. Maka sebelum kita menilai ijtihad beliau-beliau itu, yakni ulama-ulama itu, akan diikut atau tidak dapat diterima, terlebih dahulu hendaklah kita rasakan benar-benar bunyi di dalam ayat ini. Kerana susunan ayat benar-benar menunjukkan cinta kasih Tuhan akan hamba-Nya, benar-benar menunjukkan bahawa Tuhan menjatuhkan sesuatu perintah bukanlah mempersukar, melainkan hanya yang yang mudah dikerjakan. Yang pokok ialah memupuk iman dan takwa. Itu maqasid as-saum yang hakiki adalah akhirnya melahirkan ataupun meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Itu sebenarnya. Nah, bukan nak suruh rasa lapar sampai menderita ke apa semua, tak boleh. Sampai apa, memudaratkan diri kalau orang yang benar-benar ada gastrik. Kalau yang gastrik setahun sekali bila bulan Ramadan, tu cerita lain. Yang ni yang betul-betul ada gastrik tapi nak puasa juga sehingga menyeksa badan sampai pengsan apa semua, tak wajar lah. Itu dah tahap yang
memudaratkan dirilah dan seumpamanya. Baik, sikit lagi kita pergi. Dan tidaklah bertemu dalam Al-Quran pertengkaran perkara puasa dengan ru'yatul hilal atau dengan hisab. Kerana ru'yatul hilal ni fiqh berkaitan dengan apa nama ru'yah dan hisab juga ni. Kerana ru'yatul hilal, pergi melihat terbitnya bulan baru, memang ada dasarnya. Begitulah juga dianjurkan Rasulullah SAW ketika beliau hidup. Sebab pada waktu itu umat masih ummi. Dan memakai hisab pun ada dasarnya. Mengira-ngira robot mujayat menggunakan robot-robot yang tertentu, formula-formula tertentu untuk mengira dan seumpamanya. Iaitu bahawa Rasulullah SAW tidak mengkehendaki supaya keummian, tidak tahu tulis baca itu, supaya dipertahankan terus-menerus. Maksudnya ialah mengeluarkan manusia dari gelap kejahilan kepada terang benderang pengetahuan. Kemajuan ilmu tentang hisab terutama di zaman sekarang sudahlah sangat dimaklumi dan sudah kita turuti. Salat 5 waktu yang lebih berat hukumannya daripada puasa telah kita turuti menurut jam dan jam seluruh dunia. Internasional pun telah kita pakai. Tidak lagi menunggu subuh dengan pergi melihat fajar. Menunggu zuhur dengan menentang matahari melihat apa sudah tergelincir dari pertengahan siang atau belum. Waktu asar tidak lagi mengukur bayang-bayang lebih dari panjang diri ataupun alat yang ataupun batang kayu yang digunakan. Waktu maghrib tidak lagi kita tilik apakah matahari sudah terbenam atau belum. Waktu isyak tidak lagi kita menunggu habisnya syafaq yang merah di pinggir langit sebelah barat. Tapi kita guna jam dalam arti kata moden sebab sudah jelas kiraan-kiraan hisap-hisapnya yang kemudian didigitalkan dan disetkan dengan begitu moden pada hari ini. Sebab itulah kesalahan azan awal ataupun berbuka lewat bersahur lewat berbuka awal itu tidak wajar lagi berlaku dalam konteks hari ini. Dengan segala sains teknologi yang ada, tidak lagi ada istilah dah terlepas waktu, tersalah, tidak. Tidak. Melainkan kita ignorance. Kalau jam tu kalau set betul-betul tally dengan TV, tally dengan ni, set jam lagi apa semua, maka tidak wajar berlaku. Maka banyaklah keadaan di mana tersalah. Ada beberapa bilal lah. Ni pun ada kes pula yang baru ni. Dia terazan awal 3 minit. Maka dibuatlah peristiharan. Sesiapa yang berbuka puasa berdasarkan azan di surau tersebut atau masjid tersebut pada hari itu, maka wajib untuk mengqadha kembali. Wajib untuk mengqadha kembali. Cuma boleh bincang lagi lah tentang hal tersebut. Baik, kita pergi lagi sikit. Yang penting bagi kita bukanlah mempertentangkan hisab dan ru'yah, tetapi menegakkan iman dan taqwa. Dan pemerintah yang bijaksana dapatlah mempergunakan keduanya sebab hisab dan yang sejati tidaklah berselisih dengan ru'yah sejati. Dan Buya Hamka ada pandangan yang dia berubah dalam hal ini. Pada peringkat awal dia total menggunakan hisab, tapi kemudian setelah dalam satu conference di Malaysia perbincangan dilakukan oleh para ahli ulama, maka Buya Hamka juga merubah pandangan dia untuk melihat ru'yah dulu baru tengok hisab. Tengok ru'yah dulu. Maka sebab dalam hadis Nabi sebut ru'yah dulu baru hisab. Maka tengok ru'yah dulu. Kalau gelap gelita tak nampak apa sebarang bayang hujan malam tu, barulah kembali pada hisab. Kalau tidak, mesti tengok dengan kamera yang maha canggih itu muncul ke tidak anak bulan. Begitulah. Hilal. Oleh sebab itu tidak ada salahnya jika suatu pemerintah Islam mengadakan panitia ahli jawatan kuasa lah hisab yang menghisap perjalanan bulan itu, lalu mengeluarkan perintah memulai dan menutup puasa dengan berdasarkan kepada penyelidikan ahli hisab itu. Ini pertentangan yang berlaku di Indonesia antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah agak cenderung kepada memadai dengan hisab, kemudian ru'yah menyokong, tapi kaum tua iaitu apa nama Nahdlatul Ulama lebih cenderung pada hisab dulu baru ru'yah. Dan di Malaysia disebabkan kita dominasinya adalah kaum tua, maka kita melihat ru'yah dulu baru hisab. Hisab yang teliti lebih baik. Kerana maksud pemerintah melihat bulan bukanlah berarti soal lihatnya, melainkan soal guna menegaskan dan meyakinkan bahawa bulan telah wujud. Hisab yang teliti jauh lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada semata-mata pergi melihat. Okey.
Pakai hisab ada tertuju pada metode istikmal atau sesuai dengan hisab moden atau hakiki moden dalam perspektif Buya Hamka. Wallahu alam, saya benar-benar jahil dalam bab ru'yah ni. Memang saya baca umum sangat. Memang tak boleh nak ulas. Hatta bila baca yang sahabat saya memang bidangnya fiqh usul dan apa nama dalam bidang ni. Mungkin nanti bila buku tu siap, apa nama, tuan boleh baca ya nanti ya untuk tengok hal tersebut insya-Allah. Tapi untuk mengulasnya saya memang betul-betul tak tahu, wallahu alam, tak berani. Uh, baik. Hisabul Jumal apa semua memang adalah term-term dia tu kita baca begitu saja memang tak berani nak kata faham, faham 10-20% pun tak berani nak kata. Very technical tapi menarik lah, menarik. Kita habiskan ni sikit okey. Sampai sini ya. Ini bahagian terakhir. Buya Hamka berkongsi pengalaman dia ketika dia menjadi orang besar di Indonesia dan bersahabat dengan Menteri Agama Kiai Haji Fakih Osman. Dalam Republik Indonesia di zaman Menteri Agama Kiai Haji Fakih, KH ni Kiai Haji Kiai Haji Fakih Osman telah beliau sekerahkan setiap kantor apa, pejabat agama di seluruh Indonesia benar-benar pergi melihat bulan di tempat bulan dapat dilihat. Dan beliau beri kebebasan orang-orang percaya kepada hisab agar puasa pula menurut keyakinan hisabnya. Maka oleh kerana melihat bulan itu telah dilakukan dengan teliti, selama Kiai Haji Fakih Osman menjadi Menteri Agama dan digantikan oleh menteri-menteri lain yang memegang teguh peraturan yang telah beliau adakan, itu tidaklah pernah terjadi perselisihan di antara pemegang ru'yah dengan pemegang hisab. Sebab dahulu-dahulu telah terjadi perselisihan hisab dan ru'yah, terutama di zaman penghulu-penghulu di Tanah Jawa menguasai urusan masjid. Demikian para ulama-ulama kerajaan di zaman ada sultan-sultan. Ialah kerana mereka tidak mengadakan panitia melihat bulan. Puasa saja menurut tradisi dan menghukum sesat. Dan kaum muda, orang-orang yang berpegang hisab, bahkan ada yang mengatakan bahawa tukang hisab sama dengan tukang tenung. Ialah kerana pengetahuan mereka tentang itu tidak ada dan berfikir agama telah membeku. Tu. Antara pakar apa nama pakar ru'yah ini adalah guru kepada ayah Hamka, iaitu uh, Syekh Tahir Jalaluddin Al-Azhari Al-Falaqi, yang mana di Malaysia ini Rubuk Mujayyad yang dia susun dan juga yang Syekh Abdullah Fahim susun lah yang menjadi rujukan utama buat sekian lama, sehingga barulah mutakhir ini ada pembetulan-pembetulan dari sudut hisab yang mereka buat itu untuk zaman moden ini melihat pada data-data menggunakan alat-alat moden. Sehingga kan tempoh hari, kalau ingat 5-6 tahun lepas berlaku perubahan waktu subuh lewat 10 minit. Permintaan ataupun para pengkaji telah membentangkan untuk mengisytiharkan subuh selama ni kita awal kerana telah berlaku kecondongan ataupun lari sikit macam mana lah berapa darjah itu menyebabkan subuh telah menjadi lewat 10 minit daripada yang sepatutnya. Itu menarik lah. Tapi ada soalan pula Menteri Agama yang mencap dan menuduh orang-orang yang berpuasa menurut hisab tidak menurut perintahnya berkenaan dengan memulai dengan menutup puasa, bahawa orang itu memecah persatuan nasional. Dengan kekuatan, dia hendak memaksakan fahamnya kepada orang banyak sehingga mendapat tentangan di mana-mana. Kesimpulannya, menurut pentafsir ini ialah bahawa perintah Rasul menyuruh melihat bulan untuk memulai atau menyudahi puasa ialah supaya jelas benar bahawa Ramadan masuk atau telah habis. Maka Rasul tidaklah melarang orang memakai alat yang lebih moden daripada hanya mata, iaitu alat perkakar hisab, untuk menyatakan jelas telah masuknya atau habisnya bulan Ramadan. Jadi, ru'yah dulu ke hisab dulu? Hisab dah ada siap. Tapi tetaplah ru'yah mesti dilihat untuk menjustifikasikan hisab. Tapi pernah berlaku, walaupun hisabnya telah ni, tapi ru'yah telah muncul 2-3 tahun lepas makanya kita pun beraya awal. Kita puasa 29 hari masa tu Dah. Maka tiba-tiba esok puasa. Rasa 2022 masa PKP tu. Ataupun 2023, 2022 tak silap. Habis. Tunggal langgar habis. Baju raya pun tak beli lagi masa tu. Itu yang berlaku. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita menghabiskan 183 hingga 187. Dan untuk sesi seterusnya, kalau ada lagi lah minggu depan,
untuk minggu terakhir mungkin kita boleh fokus kepada surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, satu surah untuk revisi 10 akhir Ramadan insya-Allah. Baik. Saya cuba tengok stop here. Ada soalan kita ni. Sebut dengan dakwah atas Syekh Waliullah Syekh Muhammad Al-Wahhab dalam konteks pertemuan aliran akidah lihat betul aku tidak amanah menukil pandangan ulama luar konteks keras. Apa ada terjadi kemudian. Okey. Adakah boleh dikatakan agama itu sudah hilang takwa dalam diri manusia tidak ada puasa Ramadan sebab menggunakan ujian atau balik pada isu dan dakwah masing-masing kepada ustaz. Baik. Secara umum soalan ini pun dah ada jawapan ya. Kita cuma kita diajarkan nahnu nahkum bizawahir, kita menghukum pada zahir, perkataan, perbuatan, pendekatan apa semua, dan tidak kitalah untuk judge orang ni ikhlas tak ikhlas ke apa semua, ulama ni ikhlas tak ikhlas. Tapi ala kullin setiap mereka adalah manusia yang ada sifat manusiawinya. Dan bila kita baca sirah ataupun kisah-kisah ulama salafus salih pun, walaupun terlalu banyak pujian terhadap mereka, contoh dalam sirah Alamin Nubala, banyak nukilan-nukilan itu hanya menukilkan hal-hal baik tentang mereka. Tapi tetaplah mereka seorang manusia yang ada juga sisi-sisi kemanusiaan mereka itu. Sehingga kan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu mengatakan setiap perkataan manusia itu ada betul boleh terima dan boleh tolak mereka tuang kubur depan aku ini, iaitu Rasulullah SAW lah. Tempat dia mengajar depan kubur Rasulullah SAW. Jadi ini mengajarkan kita bahawa apa sahaja pun aliran pertembungan apa semua itu ini, selagi mana kita faham fundamental, adakah hal yang dibahaskan itu adalah usul ataupun furuk, maka sewajarnya kita boleh faham hal itu, boleh agree to disagree ataupun tidak. Banyak kes yang berlaku sehingga tahap sampai sesat menyesat kafir mengkafir, majoritinya pada asasnya adalah isu yang furuk sahaja pada asasnya, tapi ditarik menjadi perkara yang usul. Jadi bila usul ni masing-masing nak menegakkan masing-masing lah, gitu dah seumpamanya. Namun dalam hal-hal khilaf itu juga, sebagai orang yang belajar, mengaji, membaca, berkawan, memerhati, kita tetap berhak pilih yang paling selamat untuk kita. Aulawiyatnya, yang paling afdaliyatnya, yang paling aula, yang paling afdal, yang manakah? Di situlah yang membezakan kita dengan orang yang awam, yang memang awam sungguh, dengan awam yang sedikit belajar macam kita. Saya letak kita ni awam lagi sebenarnya, termasuk saya sekalipun. Tapi awam yang ada cakna sikit lah tentang urusan agama, yang menyebabkan kita rasa kita nak pilih yang the best dalam urusan agama itu. Wallahu alam. Jadi ini pemerhatian saya begitulah. Janganlah kita sampai ke tahap cenderung juga untuk menyokong uh, takfir, tabdi', yakni secara mudah, dan tafsik dan seumpamanya, memfasikkan, membida'ahkan secara bermudah-mudah maksudnya ya. Mengkafirkan apatah lagi, menyesatkan dan seumpamanya, tafdil menyesatkan dan seumpamanya. Wallahu alam. Semoga Allah Taala tidak memasukkan kita cenderung kepada golongan-golongan tersebut. Dikhawatiri lama-lama kita pun menjadi takfiri dan termasuk dalam golongan khawarij dan seumpamanya. Na'udzubillah min zalik. Okey, istiqma tadi. Okey. Apa hikmah Rasulullah tidak menjelaskan kaifiat lengkap ibadah puasa dari awal disyariatkan? Anda tak faham soalan Ustaz Aman ni. Uh, Tidak menjelaskan kaifiat lengkap ibadah puasa daripada awal disyariatkan. Hmm, Maksudnya bagaimana ya? Kaifiat hukum hakam puasa. Kalau kata hukum hakam kaifiat itu sudah ada dalam Quran sebahagiannya, ayat yang kita baca tu, kaifiat hukum hakamnya. Tapi kaifiat dalam sunnah Rasulullah kemudian tu dipraktiskan oleh Rasulullah melalui hadis-hadis baginda kepada sahabat-sahabat ya. Dan syariat puasa itu bermula bila ya? Itu pun kena cek balik. Dan bagaimana kita tahu sunnah Rasulullah adalah sumber hukum dan ia disebarkan kepada sahabat-sahabat, sama ada melalui laporan daripada sahabat terdekat Anas bin Malik, Aisyah dan seumpamanya. Kemudian satu persatu diketahui oleh
Oh, jadi kalau anda faham soalan Ustaz Ahmad ini, ada kaifiat yang mungkin tidak dijelaskan secara khusus, dan bila ada sahabat terlanggar buat macam Umar, mula bila Umar mula fikir bahawa takkanlah malam pun tak boleh bersetubuh dengan isteri, dia buat baru dia pergi tanya. Mungkin anda faham gitulah ya. Antara hikmahnya ya, apabila persoalan itu muncul dan Rasulullah respon, dia menjadi syariat. Maksudnya kena ada contoh yang praktikal. Kena ada contoh yang praktikal. Gini ya, satu benda saya WhatsApp brother Wong Wei Hong. Satu benda yang takkan habis dibincangkan, apa dia? Aisyah kahwin dengan Rasulullah umur 6 tahun dan hidup bersama umur 9. Hadis sahih. Walaupun Maulana Asri ada pandangan beliau dengan itu, tapi secara umumnya majoriti umat Islam menerima Rasulullah berkahwin dengan Aisyah umur 6 tahun dan hidup bersama 9 tahun. Ya. Dan soalan ini sepanjang zaman akan digunakan oleh Barat untuk accuse ataupun untuk menghina, mengherdik, menjadikan modal mereka untuk menyatakan Rasulullah ini sebagai seorang yang pedofilia dan seumpamanya. Namun hikmahnya, bila saya duk fikir balik, hikmahnya adalah disebabkan isu itu akan menjadi isu sepanjang zaman, menyebabkan Barat, mereka yang ada cakna pasal Islam ni, duk guna benda tu sebagai modal, dia akan menyebabkan sentiasa berlaku dialektik, berlakunya apa nama soal dan jawab. Tinggal lagi kita sebagai umat Islam, tatkala sahabat-sahabat kita yang bukan Islam tanya, kita boleh jawab secara ilmiah kata apa tidak. Di sini bila saya tengok debat-debat Syekh Adnan, apa nama geng-geng yang dakwah di UK, di apa nama di apa dataran mereka apa semua tu, saya fikir-fikir balik, mungkin itulah hikmahnya, kerana Allah sengaja mencipta apa nama babak itu, yakni babak ataupun sirahnya yang tak mungkin lagi berubah, iaitu Aisyah berkahwin dengan Rasulullah atas perintah Allah pada umur 6 tahun dan hidup bersama 9 tahun. Ia akan menjadi isu sepanjang zaman dan menjadi tanggungjawab kita untuk ada ilmu menjawab. Dan rupa-rupanya banyak jawapan yang begitu ilmiah boleh mematahkan hal tersebut. Tu tak boleh. Di sinilah kena buat bacaan sendiri dan seumpamanya. Wallahu alam, mungkin itulah kalau nak dikiaskan dengan hikmah. Kenapakah ada kaifiat-kaifiat ataupun hukum hakam yang bila sahabat buat, barulah hukumnya keluar dan seumpamanya. Wallahu alam. Baik. Okey. Okey, akhir soalan akhir daripada bolehkah dianggap Buya Hamka sendiri berhadapan kerana birokrasi agama zaman beliau dalam konteks negara kita? Terdapat pihak otoriti agama di negara kita, juga agama-agama tertentu dalam jabatan agama itu sendiri yang promosi amalan seperti istighathah dengan orang mati. Ada pihak menyatakan tidak wajar mengkritik otoriti agama, mufti dan sebagainya secara terbuka di media-media sosial. Adakah wajar dibuat aduan, misalnya menggunakan ruang lebih khusus dalam web sistem rasmi pengurusan aduan? Baik, okay, saya fahamlah. Negara kita Malaysia ni ada kekhususannya. Setiap raja adalah ketua agama negeri masing-masing dan setiap negeri ada muftinya masing-masing, dan Malaysia adalah mungkin satu-satunya negara umat Islam yang paling ramai mufti ya. Kalau Saudi dia ada Grand Mufti, mufti negara dia. Kalau di Azhar tu mungkin ada dua lah, mufti negara dan mufti Azhar. Syekhul Azhar yang dianggap sebagai otoriti juga. Tapi Malaysia paling ramai mufti lah. Setiap negeri ada mufti. Cuma secara tak rasmi, mufti wilayah Suan itu dianggap sebagai mufti negara secara tak rasmi kerana lantikannya oleh Yang di-Pertuan Agong dan seumpamanya. Ini menyebabkan ada fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hal-hal furu'iyah, benda-benda baru, hukum apa semua ni. Benda usul tak berubah lah, sama je semua. Tapi ada benda-benda yang furu' tapi memberi kesan daripada usul, difatwakan dengan berbeza-beza. Ada isu yang dianggap akidah, tapi ada isu yang sebenarnya memanglah bukan akidah tapi memberi kesan pada akidah, tapi dilihat tidak ada masalah dan sebaliknya. Jadi itu dari satu sudut adalah aspek keistimewaan cara gaya beragama di negara kita. Dalam masa sama, ia juga ada kelemahannya. Saya melihat begitu. Cuma di sini kita sebagai individu Melayu, Islam, Dayak Malaysia khususnya ya. Kalau di Indonesia mereka memang terbuka lah. Mereka tidak ada satu mazhab rasmi ke apa semua. Syiah dibenarkan. Apa lagi? Ajaran-ajaran tertentu yang meskipun jelas bercanggah pun dibenarkan. Tapi dominasi besarnya adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
Itu jelas. Bahkan Kementerian Agama mereka pun merujuk pada dua entiti ini untuk selarikan hal ehwal agama mereka, ya, tidaklah berautoriti macam kita. Tapi paling tidak mereka ada Kementerian Agama lah. Kita hanya ada jabatan. Kenapa jabatan? Kerana kalau dibuat kementerian, maka agama-agama lain juga menuntut nak ada Kementerian Agama Kristian, Kementerian Agama Hindu, Kementerian Agama Buddha dan seumpamanya. Ya. Jadi dalam kes ini saya tak nafikan itu keunikan kita yang kalau diguna dan di istilahnya manipulasi dengan baik, maka ia boleh menjadi kekuatan. Sebaliknya, ia juga ada kelemahannya. Ya, kita jadi terpasong, sempit, tapi agak terkawal dan terjaga berbanding dengan Indonesia bahkan yang lebih luas. Tapi dalam masa yang sama, kesempitan itu juga kadang-kadang menyebabkan lemas. Jadi di sini saya berpandangan sebagai individu bahawa kita sendiri itu mestilah belajar lebih daripada semua aliran, semua guru-guru. Kita kena ada maklumat yang cukup daripada asas-asas perbahasan daripada semua aliran, yang untuk kita akhirnya membuat keputusan untuk amal nafsi kita, khususnya berkaitan dengan keyakinan, pegangan dan juga amal nafsi kita sendiri itu. Selagi mana ia berasaskan sumber, ada rujukannya, bahkan disokong oleh institusi fatwa tertentu, dan memang yang diterima secara rasmi, walaupun bukan di peringkat persekutuan dan seumpamanya, maka kita anggap ia fatwa yang valid untuk kes-kes yang tertentu dan seumpamanya. Wallahu alam. Akhirnya balik pada kita sendiri tu, nak bawa ke mana. Macam saya sebut tadi, pada saya kita wajar mencari yang terbaik lah, yang paling aslam, yang paling selamat, yang paling afdal, yang paling aula. Kerana umur tak panjang apa semua, tujuan kita belajar Quran Sunnah ni nak tahu yang the best of. Kita tak nak buat benda yang panjang masa, banyak habis duit apa semua. Rupa-rupanya nilai pahala di sisi Allah disebabkan tidak ada hadis-hadis yang sahih yang khusus. Ah, Maka kita rugi di situ. Sedangkan dalam bab yang sama, ternyata ada sunnah-sunnah yang khusus daripada dalil-dalil yang khusus. Wallahu a'lam. Okey, dah 9:21. Saya fikir kita untuk minggu ini kita berhenti di sini dulu. Terima kasih kepada hampir berapa orang ni, 30 orang juga tadi hadir. Yang lain-lain tu mungkin mereka akan tengok rakaman lah, ya, insyaAllah. Jadi jazakumullah khairan katsira. Selamat berpuasa. Selamat menghidupkan Ramadan, siang dan malam Ramadan untuk akhir-akhir ini dengan pelbagai kaedah ibadah yang kita senangi, ya. Dan termasuk kita doa pada Allah semoga apa yang kita buat pagi ini pun termasuk daripada hal tersebut, insya-Allah. Masih semua? Saya kembalikan pada Zul. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Dr. Zairuddin Zabidi. Terima kasih juga kepada kawan-kawan semua. Seperti biasa, boleh terus aktif dalam grup kita, berkongsi segala info, segala nota dan kalau nak bertanya pun boleh. Seperti semalam, sangat seronok bila tuan-tuan dan puan-puan banyak bertanya, banyak berkongsi. Kita, saya sendiri yang tak tahu banyak dapat tahu. Terima kasih ustaz-ustaz yang ada juga dalam grup kita yang saling menyokong di dalam grup dan boleh juga kongsikan di media sosial. Kita cuba habiskan minggu depan seperti Ustaz Zairuddin cakap, kita cuba masuk surah Al-Qadar minggu depan. Kita cuba konsisten dalam bulan Ramadan ni. Semoga serba sedikit usaha kita ni memberi manfaat dan menjadi pahala yang berpanjangan. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Jumpa dalam grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.